dengan daun. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa awak buat dengan daun tu, ha? Saya nak beli video game lah. Dengan daun tu? Bohonglah. Betul lah. Kita dapat beli apa saja yang kita suka. Banyak ni pun cukup lah. Tunggu! Nah, ambil ni. Awak nak beli apa? Bagikan saya video game. Nah. Ini video game yang baru sampai, tau? Video game ni baguslah. Saya suka. Daun yang awak bagi pun hebatlah. Mana boleh awak cakap itu daun? Awak rosakkan rancangan je lah. Rancangan tu memang dah rosak pun. Awak ni bodoh lah, Nobita. Awak nak main pondok-pondok lagi ke? Permainan macam ni budak-budak tadika saja yang main, tahu tak? Awak pergi masuk sekolah tadika baliklah. Memang padalah dengan muka awak tu. Dengan daun? Tapi itu main-main aja kan? Saya geram betul dengan Sonio tu. Dia suruh saya masuk tadika lah. Saya mesti balas dendam. Jaga awak. Baru saya ingat. Mana pula benda ni ya? Ada pun. Inilah dia video film yang saya baru beli tu. Nobita, apa awak nak buat tu? Awak fikirkan idea yang baru. Saya pergi ya. Idea baru? Nak buat apa? Nah. Baiklah. Saya akan bagikan video game ni pada awak. Ya, kita akan tukarkan dengan daun ya. Baiklah, tunggu ya. Baiklah, kami akan tunggu. Hai Nobita, apa yang awak nak buat dengan daun tu, ha? Awak main pondok-pondok lagi ke? Kalau ada banyak ni juga nak beli video game. Mari kita ketawakan dia. Ya, mari. Saya nak beli video game. Selamat datang. Terima kasih. Video game batu lagi ke? Betul-betul lah sikit. Tolong bagikan saya video game. Awak tak malu ke, Nobita? Awak nak bakar batu ke? Silakan. Terima kasih. Saya datang lagi. Benda tu lah. Tak sangka lah. Nobita, tunggulah. Apa hal? Betul ke dapat beli benda tu dengan daun, ha? Ada jual yang lain tak? Tentulah ada lagi. Saya selalu pergi beli di kedai tu, tahu? Saya nak kutip daun lah. Mari cepat. Tapi kalau awak tipu, saya kerjakan awak. Susahlah kalau macam ni. Dah tak berguna lagi. Baiklah. Doraemon pinjamkan saya kain pembalut masa. Nak buat apa? Jangan banyak tanya lah. Pinjamlah cepat. Bagi tahu saya dulu kenapa. Tak ada masa lagi lah. Baiklah. Saya dah faham, Doraemon. Saya nampak. Awak ni hebatlah, Nobita. Bijak betul fikiran awak ni lah. Awak pergi saja ke? Saya tak kisahlah. Saya tak kisah. Kami nak beli. Apa yang awak berdua mahu? Basikal. Saya pun sama. Saya nak TV. Basikal dan TV kan? Baiklah, terima kasih banyak. Awak percaya? Itu adik saya. Sejak sekian lama kan? Apa? Memang dari dulu lagi saya idamkan basikal baru ni. Saya pun dah lama teringinkan basikal. Mari kita beritahu semua orang. Tunggu. Terima kasih banyak-banyak. Nobita, terima kasih. Nanti saya datang lagi. Ramainya pelanggan datang ya. Barang jualan semakin kurang lah. Yelah, kita kena cari lagi lah. Mari kita pergi ke tempat pembuangan sampah. Di pantai tu ada tempat pembuangan sampah kan? Sekali-sekala pandai juga awak ni Doraemon ya. Kalau
macam ni bertambah banyaklah barang kita. Semakin sibuklah kita. Saya. Bagi saya. Lipat-lipat. Macam mana ni? Kira saya tak laku langsung lah. Maafkan saya, Cik. Maafkan saya. Saya akan tanya mereka. Saya letih lah. Tapi laku betul lah. Saya tak nak buat